Kalau kos tu agak macam mana? Okay, kalau kos aku bagi tahu jujur lah aku bagi tahu. Okay. So kalau kos untuk tiket saja sebulan aku boleh bagi tahu kita akan kerja dalam 22 atau 23 hari lah. So tiket dia untuk Salahdin daripada Arau ke Bukit Tengah ni dia kos dalam RM9 10 sen. RM9 sekupang lah. Tu pergi balik. So itu baru tiket train lah. Belum lagi masuk untuk yang pengangkutan daripada Bukit Tengah ke balik pulau. So aku akan naik motor hampir setiap hari lah aku akan isi RM5 lah. Lagi dan aku juga parking kenderaan di Arau dan juga parking di Bukit Tengah. So aku boleh bagi tahu lah bila kau tanya roughly lebih kurang dalam untuk tu sih aku punya spending mungkin dalam 630 ke 650 sebulan. Kalau dah kos sebanyak ni kan, kenapa tak ambil satu bilik sewa ke ataupun satu rumah sewa dekat balik pulau?